Yang ketiga, dapat booking. Sampai booking je. Okay? Kerja kita sampai booking. Kalau lepas booking dia cancel, anggap je lah takdir kita bukan di situ. Okay? Rezeki kita tu belum sampai lagi. Mungkin dia nak bagi besar lagi esok. Mungkin 5 booking, 10 booking. Alright? Okay, content. Tofu, mofu, bofu. Siapa tahu benda ni? Tuan ni tahulah kan? Yang buat marketing Facebook. Siapa tak pernah dengar ni tofu, mofu, bofu. Ni bukan tofu fa, bukan. Ni dalam konten dia ada top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Okay? Dalam TikTok, top of funnel ni adalah awareness. Benda-benda yang bagi orang aware. Kita ni siapa, kita ni buat apa, benda tu. Okay? Middle of funnel adalah consideration. Maksudnya dia consider. Okay. Mula-mula dia nampak. Yang kedua ni, baru dia nak consider. Oi, okay juga rumah dia ni. Dia dah cuba consider. Oh, rumah ni macam ni, rumah ni macam ni. Dia consider, tengah consider.